Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum saya membentangkan pelaksanaan pentadsiran bilik darjah iaitu PBD berdasarkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB dalam pentadsiran sejarah sekolah rendah, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahjatun Solehah binti Razali. Baiklah, yang pertama, bagi bahagian pengenalan, definisi pentadsiran bilik darjah iaitu PBD merupakan proses penilaian berterusan yang dilakukan oleh guru dalam bilik darjah untuk mengenal pasti tahap kefahaman, kemahiran dan penguasaan murid terhadap sesuatu mata pelajaran. Ianya bukanlah sekadar memberi grade, tetapi sebagai alat untuk membantu murid mencapai potensi maksimum mereka. Selain itu, KPPB pula merujuk kepada keupayaan guru merancang dan melaksanakan pengajaran yang menghubungkan isi kandungan pelajaran dengan dunia sebenar murid. Pendekatan ini menekankan prinsip bahawa pembelajaran akan menjadi lebih berkesan kepada murid kerana murid akan dapat mengaitkan pengetahuan baharu dengan pengalaman yang sedia ada. Dalam konteks sejarah, pembelajaran bermakna ini boleh dicapai melalui teknik naratif, simulasi peristiwa sejarah, pemahaman peranan, visualisasi peta atau lawatan sambil belajar yang menjadikan fakta sejarah lebih hidup dan relevan. Guru yang memiliki kapasiti pedagogi tinggi mampu menyesuaikan strategi pengajaran mengikut keperluan, minat dan tahap kebolehan murid, seterusnya memperkaya proses PBD. Seterusnya, konsep PBD. Konsep PBD terbahagi kepada 4. Yang pertama, pentadsiran formatif. Pentadsiran formatif ini dilaksanakan secara berkala untuk memantau perkembangan murid dan membimbing mereka dalam memahami konsep sejarah secara progresif. Contohnya, refleksi mingguan berkenaan dengan topik yang dipelajari. Yang kedua, pentadsiran sumatif. Pentadsiran ini digunakan untuk menilai pencapaian murid pada akhir sesuatu unit atau semester melalui peperiksaan, pemegangan projek ataupun penulisan sejarah. Yang ketiga, pentadsiran berdasarkan bukti. Guru akan mengumpulkan pelbagai bukti pencapaian murid seperti hasil kerja bertulis, rekod lisan, portfolio dan pemerhatian bagi memberikan gambaran menyeluruh tentang penguasaan murid. Dan yang terakhir, instrumen pentadsiran. Antara contoh instrumen pentadsiran seperti jurnal pembelajaran, peta pemikiran, kuis interaktif, analisis dokumen sejarah, projek kreatif dan simulasi sejarah. Saya akan menerangkan apakah kaitan antara PBD dan juga KPPB dalam pentadsiran sejarah. Yang pertama, KPPB ini memperkuat elemen PBD. Konsep pembelajaran bermakna diaplikasikan dalam sejarah.
Antara konteks bilik darjah yang relevan iaitu guru mengaitkan KPBB dengan PBD. Guru juga menggunakan aplikasi sejarah dan guru menerapkan konteks dalam bilik darjah. Seterusnya, prinsip kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Antara prinsip kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, yang pertama, fokus kepada pengalaman pembelajaran murid. Hal ini memberikan peluang kepada murid untuk menerangkan sejarah melalui aktiviti hands-on seperti lawatan ke museum, sesi temu bual dengan ahli sejarah atau penceritaan kreatif berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, penglibatan aktif murid dalam pentaksiran. Murid dinilai bukan hanya melalui ujian bertulis, tapi juga melalui aktiviti kooperatif dan penghasilan projek kreatif. Dan yang terakhir, penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Guru memastikan murid mempunyai akses kepada bahan rujukan yang mencukupi. Selain itu, guru juga memastikan suasana kelas yang interaktif, kepentingan PBD dalam sejarah sekolah rendah. Terdapat 3 kepentingan PBD ini. Yang pertama, menggalakkan pembelajaran konseptual. Sejarah menjadi lebih bermakna apabila murid dapat mengaitkan peristiwa lampau dengan situasi semasa dan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, dapat membantu guru untuk memahami tahap penguasaan murid. Hal ini kerana guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran mengikut tahap keupayaan murid untuk memastikan setiap murid mendapat peluang untuk berjaya. Yang ketiga, menyediakan maklumat reflektif. Dengan mengumpulkan maklum balas daripada murid, guru dapat membuat penambahbaikan dalam kaedah pengajaran bagi menjadikan sejarah lebih menarik dan relevan. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilia Amisha binti Mahai dari kelas BM5. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu kaedah PBD dalam sejarah. Pertama sekali, kaedah yang kita boleh gunakan ialah penggunaan soalan pemikiran kritis. Jadi dalam kaedah ini, guru boleh membimbing murid untuk menganalisis sebab dan akibat sesuatu peristiwa sejarah. Contohnya, peristiwa Perang Kedua serta impaknya terhadap masyarakat dan dunia. Seterusnya, kaedah aktiviti permainan peranan dan lakonan sejarah. Dalam kaedah ini, murid boleh memainkan watak tokoh sejarah bagi memahami cabaran yang mereka hadapi dan juga kepentingan tindakan tokoh-tokoh tersebut dalam perkembangan tamadun. Seterusnya, kaedah kajian kes dan juga pembentangan murid. Dalam kaedah ini, murid boleh menjalankan penyelidikan,
berkaitan dengan peristiwa sejarah dan membentangkan hasil dapatan mereka dalam bentuk seperti laporan bertulis, infografik ataupun video pendek. Baiklah, kaedah yang terakhir yang boleh kita gunakan adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Jadi murid boleh menerka maklumat sejarah secara aktif dengan mengemukakan soalan, mencari jawapan, dan juga mereka boleh membuat kesimpulan sendiri melalui bahan sumber sejarah. Baiklah, seterusnya ialah cabaran dalam pelaksanaan. Apa itu cabaran dalam pelaksanaan PBD dan juga KPBB? Okay, cabaran yang pertama yang mungkin kita akan hadapi ialah kekangan masa, di mana guru perlu merancang strategi pentaksiran yang tidak membebankan jadual pembelajaran dan memberikan ruang yang mencukupi untuk aktiviti refleksi dan juga maklum balas. Cabaran yang kedua adalah kesukaran merekod dan menganalisis data pentaksiran, di mana PBD ini melibatkan pelbagai bentuk pentaksiran yang memerlukan sistem dokumentasi yang cekap untuk menilai kemajuan murid secara holistik. Dan akhir sekali, cabaran dalam pelaksanaan PBD dan KPBB ini ialah kepelbagaian tahap penguasaan murid, di mana guru perlu menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan murid yang berbeza tahap keupayaan, dari yang memerlukan bimbingan yang lebih kepada yang boleh belajar secara kendiri. Okey, baiklah, kita pergi kepada seterusnya, iaitu strategi mengatasi cabaran. Pertama sekali, strategi yang kita boleh gunakan adalah penyediaan perancangan yang sistematik, iaitu guru boleh merancang aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang seimbang serta selaras dengan objektif pembelajaran. Strategi yang kedua ialah penggunaan teknologi dalam pentaksiran, di mana guru boleh memanfaatkan teknologi seperti Google Forms, platform e-pembelajaran dan perisian analitik untuk merekod dan menganalisis prestasi murid secara sistematik. Dan strategi yang ketiga ialah pembangunan profesionalisme guru, di mana guru boleh mendapatkan latihan secara berkala tentang teknik pentaksiran inovatif yang dapat membantu mereka melaksanakan PBD dengan lebih berkesan melalui dengan cara menyertai kursus. Baiklah, kesimpulan bagi tajuk ini, secara keseluruhannya saya dapat simpulkan bahawa yang pertama, PBD dapat membantu pembelajaran sejarah dengan lebih bermakna, iaitu murid lebih memahami dan menghargai sejarah apabila mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, perancangan rapi diperlukan untuk pelaksanaan berkesan, di mana pada masa kini guru perlu bijak mengurus masa
dan memilih kaedah pentaksiran yang relevan agar tidak membebankan murid dan diri sendiri. Dan terakhir sekali, komitmen guru dalam pentaksiran holistik, iaitu PBD ini bukan sahaja sukar PBD ini bukan sahaja sekadar menguji kefahaman murid, tetapi juga membentuk kemahiran analitikal, pemikiran kritis. Yang terakhir sekali ialah komitmen guru dalam pentaksiran holistik, di mana PBD bukan sahaja sekadar menguji kefahaman murid, tetapi juga membentuk kemahiran analitikal, pemikiran kritis dan kesedaran sejarah yang mendalam. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.